ini kita ikuti kes saksi sivil. Nampaknya ini sedih lah nampak Datuk Seri bila dia dapat berita kematian arwah Datuk Seri Bung. Benar-benar dia sedih. Dia rasa sumbangan Datuk Seri Bung Mokhtar bukan saja untuk rakyat Sabah tapi untuk seluruh rakyat di Semenanjung. Beliau menjadi jambatan perhubungan di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, dan beliau nampak di orang kata muka begitu sedih mendapat kabar kematian arwah Datuk Seri Bung, dan beliau tidak dapat apa orang kata menyoroklah, sembunyikan kesedihan beliau, dan kita tabahlah atas pembagian dia pulang daripada mana dia datang. Jadi kita tabah, dan setiap kita juga akan pulang ke tempat yang berasal. Dari segi kes pula, kes saksi pada hari ini ditangguh. Tidak ada macam jalan terbantut. Kita haraplah kerajaan Madani ini sedar sampai bila nak simpan Datuk Seri Najib di penjara Kajar. Selagi beliau di penjara Kajar, selagi itulah rakyat macam punca di Sabah. Rakyat Sabah marah. Kalaulah Datuk Seri Najib berada di Sabah semasa orang kata ni, BN akan menang besar. Kalau hari itu pun saya rasa Datuk Seri Bung ni dapat tekanan besar lah. Pada mulanya kita keluar daripada JRS kita keluar. Kita telah putuskan kita tidak nak bekerjasama dengan JRS. Tiba-tiba selepas menang kita nak pulang balik bekerjasama dengan JRS. Itu saya rasa satu tekanan besar juga kepada arwah kita, dan kalau boleh saya rasa kalau kita pada hari itu Barisan Nasional ambil keputusan nak bersama dengan warisan ataupun parti-parti lain, yang mana kita seolah-olah tidak ada satu ketetapan, tidak ada prinsip, kita buat sesuatu yang berdolar dalih dalam politik. Saya rasa ini mungkin beri satu tekanan besar lah kepada arwah kita. Kita doalah agar beliau ditempatkan di kalangan orang-orang soleh, dan kita harap he will receive orang kata ketenangan lah.